akan hilang nilai. One day all your paper money will be useless. Ini adalah kata-kata dari seorang penyimpan emas saya, seorang pesara yang berumur 70 tahun. Bila saya bertanya kepada beliau mengapa beliau berminat untuk menyimpan emas, satu hari beliau melihat video seorang pakar kewangan yang mengeluarkan kenyataan bahawa duit kertas semuanya satu hari nanti akan hilang nilai. Kata-kata tersebut membuatkan beliau rasa tersentak sebab beliau mempunyai banyak simpanan dalam KWSP, SP dan tabung haji. Dan beliau risaukan simpanan hasil titik pula berpuluh tahun ini kan tidak bernilai jika tidak buat sesuatu. Sebab itu sekurang-kurangnya beliau alihkan sebagai simpanan dalam bentuk satu dinar supaya mudah untuk dibawa dan mudah untuk dijual bila tiba masa untuk digunakan nanti. Jadi buat pesara yang masih lagi menyimpan duit di ASP, KWSP ataupun tabung haji, alihkan sebagai simpanan anda dalam bentuk emas fizikal untuk selamatkan simpanan anda dari jatuh nilai dan juga sebagai aset yang anda boleh simpan dalam jangka masa yang panjang di tangan anda. Anda ada pilihan untuk membeli peti besi bersaiz kecil ataupun letakkan di rumah, ataupun anda juga boleh sewa safe deposit box. Bagi yang bersedia untuk buatkan belian emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya. Ini merupakan mudah untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Saya akan guide anda sebaiknya. Desire future with gold.